So sekarang kita dekat Puteri Harbour nak naik ferry. Namanya Cepaka Maya. Dia tengah sibuk buat apa ni? Kita orang perempuan menunggu. So yang lelaki pergi naik bagi sebab dia orang parking kat sana. Parking RM15 dia dah penuh tau. So parking yang sana tu. Mana dia? Free parking. Free parking. Kita orang parking dekat sini jauh sikit tapi free. Siap ada bagi weh. Belakang ni parking RM6. Nampak? Yang sini parkingnya RM10 per day. Oh. Betul lah, diorang berdua je. Tengok. Tu suami saya dengan abang saya. Wow, VIP ni. Lambat sikit. Okay, 1, 2, 3, goyang. Cepaka, buat apa ha? Orang beratur. Cepat. Tengoklah dalam poket dia. Kat sini kita redeem tiket. So kena daftar dulu tau sebelum masuk. Dekat yang kat sini untuk redeem tiket. Yang ketibaan ni bila kita dah balik keluar sini. Nak pergi nanti pergi kat sana. Balai Pelepasan. Hujung sana tu. Semua orang berebut nak keluar. Tariti nak beratur. Kita nak naik ferry. Yang kita dah nak naik. Kita dekat tingkat atas VIP katanya. Belakang tu ada apa? Ni perjalanannya. So, kita ada pramugari ya. Pramugari bagi makanan. Ni makanan dia. Apa tak tahulah apa dia. Ni viewnya. Cepaka. Hai. Bye-bye. Ini kejap mata pula. Kapal ni besar gila. Tapi kenapa kabur sekarang kan? Besar weh kapal ni. Kalau korang nampak kan, awan tu bentuk buaya ketot. Kecil je. Mulut terbuka. Dah sini. Kita nak pergi Batam. 3. Pusing macam ni macam tak? 1, 2, 3. Sekarang ni kita nak turun. Yang sampai Batam guys. Nampak muka kita ke? Nampak. 10 hari ambil beg. Sampai Batam. Baby, bye baby. Terima kasih. Buat peace. Wow. Ini untuk tiket balik. Kita sampai, kita turun redeem siap-siap. Balik nanti tak kelang kabut. Much later. Senang. Parking gratis guys. Kita nak makan nasi Padang Arai Pinang, masakan Padang. Aduh. Makan-makan. Jangan. Lebih puas.
oi makanan dia. Kalau habis ni ayam pop tak. Comel gila ayam dia. Ni tangan kita, ni ayam. Kecomel. Ni budak ni tengah makan. Ya. 2 hours later. Kita nak singgah solat maghrib dengan jamak isyak terus kat sini. على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل وسلم Kita dah sampai Blue Fire. Dekat sini dia punya pantai pasir warna pink. Jom. Tu tunjuk kat uncle, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Tangan. Baca ni. Ini malam kita makan bakso Sultan Gobios. Dia kata rasanya jos kondos, enak dan halal. Lepas dah kamera tersenyum Tengah-tengah tunggu bakso dan mi ayam. Ini bakso kecil, mi ayam urat. Mi ayam urat Ini Oh, mi ayam tenis, mi ayam urat. Mi ayam, bakso urat. Bakso urat. Es jeruk. Es jeruk. Baby chair ada. Kursi saja. Apalah tak apa. Sedap tak Jam? Sedap? Ni es jeruk. Kita nak rasa. Tahu tak lima kalau Chinese New Year tu dia buatkan air. Rasa dia macam tu. Betul kan? Ni mi ayam urat bakso. Sedap. Ni budak ni